Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SWA Family. So lama kita tak bersua. Tak lama sangat pun, last video dalam beberapa minggu yang lalu. Okay, so hari ni saya ada nak unboxing satu barang. Dua barang sebenarnya. Kita unboxing barang yang pertama dulu lah. Barang ini adalah mungkin sesuatu untuk adik perempuan saya yang taklah apa-apa perangai dia tu. Kan penyampah nak layan. Tapi nak macam mana satu-satunya adik perempuan kan, layankan saja. So, kita tengok what is this. Tara. Saya barang ni order daripada TikTok. TikTok. Oh. Itulah koyak je lah. Oh, kasut. Kotak macam kotak kasut. Of course lah. Kasut guys, kasut raya. Wow, gold colour. Oh, cantik. Dia berangan nak pakai kasut heels raya tahun ni. So kita belilah. Dah lah, saiz dia pun nak sama saiz saya. Cantik tak guys? Saiz 39 ni guys. Adakah adik saya padan? Jom kita lihat. Tengok ni, cantik tak? Cantik tak guys, lawanya. Bling bling. Okay, jom kita tengok dia walk. Okay, tengok guys. Lepas adik saya dah try. Ngam-ngam guys, 39. Cantiknya. Korang nampak tak? Oh, ni baru nampak cahaya. Pusing sikit. Wow, so nice. Ngam-ngam dengan dia. So, siapa yang nak cari kasut raya ke kasut apa ke? Cantik. Tak semestinya pakai raya, pakai kahwin, pakai dinner, semua boleh. Okay guys. Okay, sekarang je kita unboxing barang kedua. Itu barang dia juga sebenarnya. Dah ada kasut raya, mesti kena ada baju raya. Betul tak guys? Jom kita tengok baju raya dia. Tada! Tengok colour. Susah lah dengan kasut. Betul tak? Nak colour nude sikit. Nude orang kata. Nude. Wow, cantik jubah. Guys, sesuai, sangat cantik. Dia punya tangan macam ni bergetah. Okay, memang lawa sangat-sangat. Guys, dapat free tudung serelum. Instant, senang. Sauk je, dah siap. Boleh dah raya dengan mudah. So, itu sajalah video kali ni. Unboxing pakaian raya adik saya. Okay? Jangan lupa like, share and subscribe. Dan juga komen. Bye. Assalamualaikum.